Ramai orang yang kat luar sana nak mulakan perniagaan hanya untuk tiru orang saja. Contoh, orang buat nasi lemak, dia pun nak buat nasi lemak. Tapi sebenarnya bila kita nak buat sesuatu perkara yang sama dengan orang lain, kita bukan nak mencari produk yang unik, tapi kita nak cari positioning yang unik. Itu perkara yang kita nak bincangkan pada hari ini. Ramai orang kat luar sana nak bermula dalam perniagaan, apa-apa perniagaan, tapi dia tak mencari disebut sebagai brand positioning. Jadi apakah itu brand positioning? Brand positioning ni maksudnya adalah bagaimana brand itu anda nak dia berdiri. Anda nak nampak dia macam mana? Bagaimana anda nak nampakkan brand anda berdiri? Itu maksud brand positioning. Dia adalah salah satu daripada marketing strategi yang mana cukup-cukup penting kepada ramai orang kat luar sana. Sebab kalau orang nak berniaga, semua orang boleh berniaga. Semua orang, kalau orang jual nasi lemak, dia pun nak jual nasi lemak. Kalau orang jual tudung, dia pun nak jual tudung. Tetapi yang boleh membuatkan sesuatu produk tu nampak unik bukan produk tersebut. Produk tu sama je, dia cari di tempat yang sama. Kalau contoh tudung, dia cari dekat China, ambil kain daripada China, tudung kain tu. Lepas tu bawa ke Malaysia, pergi ke kilang-kilang yang boleh jahit, dia jahitkan juga. Tempat yang sama juga, tapi yang beza bukan pada produk, dia ada pada positioning. So hari ni kita nak bincangkan pasal positioning, yang mana kat luar sana ramai fikir positioning ni macam susah gila, macam susah sangat. Tapi inilah yang disebut sebagai perkara yang cukup penting, membuatkan kita sedang memanggil orang-orang yang tepat untuk membeli produk kita. Dan orang beli produk kita, kita rasa produk kita unik. Sedangkan produk kita bukan disebut sebagai produk unik, disebut sebagai positioning unik. Kadang-kadang kita rasa kita buat satu perkhidmatan servis dekat luar sana, kita sediakan kelas, apa contoh kelas saham ke, kelas pelaburan hartanah ke, kelas pelaburan emas ke. Kita buat kelas contoh, kita mengajak orang joinlah saham, joinlah emas, joinlah buat pelaburan hartanah dan sebagainya. Tapi kita anggap servis kita tu unik. Oh, ini best ni. Kat sini yang menarik yang sebenarnya kita akan sediakan allowance dan sebagainya. Kita cerita dia punya keunikan kalau join dia. Sedangkan yang lebih tepat dan lebih membantu meningkatkan branding dan juga sale. Kalau brand okey, kalau brand disusun rapi, sale tu akan naik secara automatik dengan betul dan tepat. So yang lebih tepat untuk kita sebut atau perbaiki adalah positioning. So benda ni topik yang cukup penting. Kalau nak cerita memang panjang, kita make a short. Kita nak share kepada anda semua yang mungkin tengah struggle, stuck tiap-tiap bulan cukup-cukup makan. Kalau RM10,000 tiap-tiap bulan RM10,000, macam mana nak pecahkan daripada RM10,000 ni? Kalau contoh tiap-tiap bulan kalau buat freelance, anda yang kat luar sana mungkin berhenti kerja buat freelance ke kan. Saya percaya ramai, kawan-kawan saya pun ramai, dia start kat 3-4 ribu, dia start kepada 5 ribu, cukup-cukup makan. Dia rasa 5 ribu tu dah cukup lah tu. Tapi dia ada rasa dalam hati dia, ish, member tu dah lebih 10 ribu tu income dia, besar tu, macam-macam dia boleh buat. Jadi dia pun teringin, dia pun nak juga. Anda perlu tonton video ni sampai habis. So perkara yang saya nak sharekan hari ni berkaitan dengan brand positioning, di mana kita nak nampakkan brand kita ni memfokuskan kepada apa. Dia lebih kepada identiti kita, lebih kepada value yang kita ingin bawakan melalui perkara yang lebih tepat. Kan? So terbagi kepada 4 perkara. Yang pertama, bila sebut pasal brand positioning, kita kena bahagikan kepada 4. Ramai orang nak nampak murah. Nombor 1, cheap. Dia nak nampak murah. Yang kedua, dia nak nampak quality. Ada juga yang dia tak nak murah, dia nak quality. Dia nak fokuskan, kalau aku buat bisnes, buat produk aku sendiri, aku nak yang quality yang baik, kan? Ada orang dia nak servis yang paling terbaik. So quality yang kedua. Yang ketiga pula, ada orang dia nak fokuskan kepada yang laju. Ada orang nak fokus kepada laju. Ada orang nak fikir pasal speed. Apa-apa dia buat servis ke, dia buat produk ke, nak pantas. Pap. Tiga adalah distribution. Senang nak cari. Kita nak cari sesuatu yang senang nak cari. Jadi ada 4 bahagian kalau kita sembang tentang brand positioning ni. Cheap, quality, speed ataupun kita nak distribution.
kita nak paling senang cari. So the strategi dia kita tak boleh nak dapatkan semua. Kalau kita buat semua pun boleh lah, boleh, tak ada masalah. So terpulang kepada kita kena cari apa masalah kita, ada flow dia, cara dia. Yang paling atas sekali adalah problem. Kita cari apa masalah yang kita rasa nak selesaikan masalah tersebut, kan? Lepas tu baru kita akan jumpa dengan brand promise, yang benda-benda yang kita berjanjikan daripada masalah tadi. Okey, kita boleh selesaikan macam ni. Oh, dia akan dapat macam ni. Kalau dia join kita, dia ambil produk kita ni, kita akan selesaikan masalah macam ni. So benefit yang dia orang akan dapat dan hasil yang dia orang akan ni perlu kita senaraikan terlebih dahulu. Ini penting. Okey, ni saya bagikan contoh je, yang kita boleh gambarkan secara umum. So strategi yang saya ingin sharekan kepada anda semua simple. Daripada 4 tadi tu, kita kena ingat pepatah, capital and time is limited. Kita tak ada 100 tahun, kita tak ada 200 tahun, kita tak ada 80 tahun. Kita kena anggap masa kita ni is very short. Sebab orang buat bisnes apa-apalah dalam bisnes ni, 3 tahun pertama, 5 tahun pertama cukup penting. Sebab kalau dia tak boleh buat tu, dia akan ambil masa yang lebih lama lagi, kan? Bukan bila macam tu mindset kita cakap, oh aku kena cepat. Tak. Mindset kita kena bagi masa kepada diri kita untuk sukses. Tetapi untuk bisnes ataupun brand positioning ni, kita perlu cepat dalam memilih positioning kita, dan kita akan nampak hasil dia. Okay, sama macam kita nak buat sale, kita kena cepat-cepat cari orang. 1000 orang kita reach, 1000 orang kita sampaikan message kita WhatsApp dia 1000 orang, baru kita dapat hasil. Kalau satu hari satu, besok satu lagi, lusa satu lagi, bila kita dapat hasil dia, kan? So bila kita reach a lot of people, lagi cepatlah kita akan mendapat dan melihat hasil. Itulah bisnes ataupun sale yang kita cakap. So bila kita tahu masa dan juga modal sangat-sangat limited, dia boleh habis bila masa. Dua benda ni sangat-sangat mahal dan dia sangat limited. Strategi yang kita nak gunakan bila kita buat brand positioning ni, kita pilih satu daripada 4 tu. Satu kita menang, kita nak menang satu daripada 4 tu, kita kalah semua. So satu je kita menang. Di game idea dia macam tu lah. So bila kita menang satu perkara, kita fokus kepada brand positioning tersebut. Contohlah kita nak bawa idea, kita dah cari apa problem apa semua, kita rasa kita nak jual kepada orang yang B40 contohnya lah. Kat kawasan kita duduk, kita jual nasi lemak. Kita nak jual dengan B40, kawasan sini B40, kan? Kita nak jual RM8 nasi lemak ataupun RM5 lah, murah-murah. Jadi kita fokus dan kita dapat sambutan yang cukup banyak. So the winning point tadi tu adalah nombor 1, cheap. So kita tak perlu fokus kepada kualiti. Tak payah nak improve macam paling cantik nasi lemak tu, tak perlu dah. Tak perlu dia datang dengan paling tercepat sekali, tidak. Bukan paling senang nak shake, tak payah. Sebab dia dah menang. Perkataan dia dah menang dekat cheap tadi. So bila dia menang kat cheap, brand ni akan dibawa, brand delivery. Satu lagi topik, brand delivery akan dibawa oleh orang yang membeli dan juga mendapatkan produk kita. Bila sebut dia nama bisnes kita ataupun nasi lemak apa, orang dah tahu ini murah, kan? Tapi dari segi speed, quality dan juga senang cari ni, dia tengok rate ke berapa, kan? So ini yang kita nak kena jelas. Kita tak boleh buat semua. Kalau kita nak buat semua 4-4 tu, sampai bila-bila pun kita tak boleh jumpa kita punya positioning. The way orang kenal kita, sebab satu kita menang, yang lain kita kalah. Ni adalah secret, rahsia yang saya rasa cukup besar. Kalau kita tak share kat orang kat luar sana untuk bermula dan apa-apa pun, dia orang akan rasa macam struggling, kerja keras, tapi kerja keras di tempat yang salah, kan? So kita kena faham, mungkin inilah salah satu perkara yang kita kena kuasai, iaitu brand positioning. Di mana brand positioning ni lah yang bawa kita untuk kita nampak unik tadi. Bukan produk tu. Kalau nak kat nasi lemak, semua orang jual nasi lemak. So apa yang special sangat
Tak pedas je. Ada juga tempat lain yang tak pedas, sambal. Kan. Jadi di sinilah bezanya tadi. So fokuslah kepada orang kat luar sana, anda semua yang menonton video ni, fokus kepada positioning. Jangan fokus kepada produk. Jangan just sambal lah je. Fokus kepada 4 perkara yang saya sharekan tadi. Kan? Kalau anda kata anda nak fokus kepada cheap, fokus cheap. Kalau nak kata fokus kepada quality, fokus quality. Kan? So ini perkara-perkara yang membawa kita untuk growth dalam bisnes ataupun sale.